Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tengah hari ini saya berada di Candi Penataran di Blitar, Jawa Timur. Candi Penataran ini diambil dari kata bahasa Sanskrit Panata Aryan yang bermaksud tempat raja ataupun tempat pemimpin. Maknanya tempat pemimpin menyembah, tempat pemimpin beribadat. Dan antara tujuan candi ini dibina adalah antaranya untuk membuat penyembahan ke Dewa Gunung. Dewa Gunung, Gunung Kelut di sana nampak Gunung Kelut. Inilah tujuan candi ini dibina lah. Okey, candi ini dia dekat dengan ni kawasan candi ni. Nampak dia ada sangat luas ni. Di sebelah bahagian kiri samping candi ini, batu bersurat ni dinamakan sebagai batu bersurat Palah. Batu bersurat Palah ni dia menceritakan tentang Raja Serengga merasmikan tempat ini. Pada tahun bila? Tahunnya kalau ikut Saka, tahun dulu alam Melayu diguna tahun, zaman Hindu Buddha digunakan tahun namanya tahun Saka. Kalau ikut tahun Saka ni 1119. Tapi ikut tahun Masihi 1197. Maknanya candi ini dibina dalam tahun dirasmikan dalam tahun 1197. Maknanya lebih kurang dalam 5 tahun selepas kewafatan Salahuddin Al-Ayyubi. Bermakna candi ini dia sezaman dengan zaman kegemilangan Islam. Zaman di mana orang Islam tengah sibuk menghadapi perang salib. Di sini candi ini dibina. Kalau Salahuddin Al-Ayyubi wafatnya lebih kurang dalam 1138 silap saya, 1138. Candi ini dibina pada tahun 1197. Dan candi ini juga sezaman dengan Kedah Tua. Kedah Tua Islam, zaman Islamnya Kedah Tua. Kalau kita tengok 1137 ataupun 1138 lebih kurang, Syekh Abdullah Al-Qaumiri Al-Yamani telah mengislamkan Kedah Tua. Dan candi ini dibina pada tahun 1197. Maknanya lebih kurang dalam 50 tahun selepas Kedah Tua mendapat Islam. Maknanya bermaksudnya ketika Kedah Tua sedang pesat menerima Islam, ketika Syekh Abdullah Qaumiri tengah pesat membina madrasah-madrasah di Kedah Tua, di sini baru dibangunkan candi. Di sini agama Hindu dan Buddhanya masih kental lagi. Tapi alhamdulillah berkat dakwah pendakwa-pendakwa Islam, antaranya daripada usaha wali-wali Songo seperti Sunan Giri, Sunan Ampel kalau di bahagian Jawa Timur ni, kita tengok hari ni walaupun di sini candi, di keliling ini semuanya kampung Islam. Kita tengok ada 2 masjid tu dekat-dekat, berhampiran dah. Yang kita nampak ini yang kelihatan, yang mana kubahnya kelihatan. Ada lagi banyak bawah. Di bawah-bawah ni masjid. Di keliling ni semua kawasan suku Jawa beragama Islam semuanya sini. Setakat itu sajalah setakat ini. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا